Inilah version 1.0. Nah, 1.0 ni sebelum ni kita explore hanya ada 3 funnel saja. Mana kita nak dapatkan list campaign, kita nak buat dekat TikTok, ada 3 sahaja. Tapi untuk uh, tahun 2026 ni sebenarnya ada 6 cara. Dan saya dah explore dah semua benda ni. Dalam video course juga saya beritahu yang mana yang saya suka, mana yang saya tak suka. Based on result, yang mana yang ada result, mana yang tak ada result. Saya akan share sepanjang 12 video ni, jangan risau. Saya cerita je semua. So itu adalah penambahbaikan lah. Daripada version 1, daripada 3 je sumber source dia. Sekarang dah ada 6 funnel sebenarnya yang kita boleh betul-betul optimize. Jadi cost marketing kita sangat rendah sebenarnya kalau kita betul-betul optimize semua semua section ni. Funnel 1, funnel 2, funnel 3. Funnel 1 adalah kita buat iklan leads, form. Funnel 2 adalah kita buat, ini adalah funnel TikTok profile. Kita post konten, kita buat live, dapat leads. Funnel yang kedua, kita buat iklan form. Funnel yang ketiga, kita buat iklan direct message. Funnel keempat, kita buat iklan pergi ke website untuk dapatkan leads. Funnel kelima, kita buat iklan live ads untuk dapatkan lebih banyak live dan view dan leads dalam live. Okay. Yang keenam adalah kita leads campaign untuk link dekat bio, booking form yang kita letak. So semua ni kalau optimize, sangat rendah lah. Result yang saya dapat untuk klien semua memang sangat rendah kalau dia betul-betul boleh optimize ke enam funnel ini. Okay. So itu yang kita akan share dalam video course ni lah. So ini adalah overview, saya dah cerita sedikit tadi. Kita ada 12 video. 12 video. Yang pertama, introduction yang ni. Yang kedua, saya akan ceritakan mengenai ekosistem TikTok untuk bisnes. Yang ketiga, saya akan ceritakan mengenai Smart Plus campaign. Apa beza dia dengan yang manual, macam mana nak guna dia. Modul yang keempat, saya akan share macam mana nak set up TikTok profile dan juga nak set up borang untuk TikTok profile dan juga TikTok live. Modul yang kelima, macam mana nak buat TikTok ads untuk form. Modul yang keenam, macam mana nak buat TikTok ads untuk direct message tambah dengan auto reply setting. Dia dah sekarang dah dekat DM dah ada auto reply. Dia macam auto responder. Kita tekan satu button, dia terus reply auto tanpa kita terus. Dia dah ada assistant, auto reply, auto responder kita panggil. So kita boleh set up macam tu. Ada dalam video nombor 6. Video yang ketujuh, macam mana nak buat iklan ke website. Ini saya pakai WordPress dan juga Pixel Your Site Pro. Yang ke-8, saya akan share mengenai macam mana nak buat ads live untuk business service. Dia lain dengan beg kuning. Ini adalah untuk business service. Yang ke-9, macam mana nak set up link dekat bio untuk appointment page. Yang ke-10, macam mana nak buat content strategi, nak buat iklan, nak susun structure iklan untuk dapatkan audience yang berkualiti. Okay. Yang 11, saya akan share macam mana nak analisa iklan kita tu perform ke tak. Macam mana nak optimize supaya lagi banyak kita boleh spend semua. Yang ke-12 adalah kalau iklan kita selalu kena reject, nak kena buat apa. So TikTok pun sangat restrict jugalah mulai iklan yang kita boleh buat. Okay. Secara overall, ini adalah 6 funnel setup yang kita akan buat untuk business service. Secara briefly saya dah share tadi. In detail insyaAllah dalam video-video yang akan datang ni lah.